tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fitarain amin. Amin. Qawluhu walau kana min ma'kulil lahmi ghayatun lirraddi 'ala al-imam Malik al-Qaili بأن ما أكل لحمه فقوله ورأسه ظاهران وكان الأولى أن يقول ولو كانت من مأكول اللحم لأن كلا من الأبوال والأرواث جمع لكن الشارع جعل الأبوال قسما والأرواث قسما والتثنية باعتبار كونهما قسمين. Fokus dulu terjemahan kan? Maksudnya kalau anda tak betulkan bacaan tu, tak ada salah. Okay? So boleh tanda Faris. Macam mana? Bermula kata syarif. Mula katanya. Bermula katanya ini syarif. Dan sekalipun adalah ia aguan dengan arwah itu daripada yang lebih tepat terjemah walau sekalipun adalah keduanya. Raihkan makna tafniyah. Walau sekalipun adalah keduanya aguan dan arwah itu daripada yang dimakan akan dagingnya. Min terjemah daripada lebih tepat. Min kat situ. Nak terjemah apa lagi tepat? Hadis terjemah daripada. Min kat sini makna dia apa? Apa? Tabaiyah. Sebahagian. Apa? Adalah satu tujuan bagi menolak akan Imam Malik, menolak ke atas Imam Malik yang berkata Imam Malik itu berkata dia Imam Malik sebagai isim fa'il. Dengan bahawa sesungguhnya apa barang yang dimakan akan dagingnya barang itu, maka kencingnya apa yang dimakan dagingnya itu dan kencingnya apa yang dimakan daging itu adalah suci keduanya. Bau kencing, paus, tahi, dan tahinya apa yang dimakan daging itu akan apa yang dimakan akan daging itu suci keduanya. Suci oleh keduanya. Mana tak boleh? Sebab dia fa'il, guna fa'il. Kerana tahir isim apa? Isim fa'il lazim, daripada fa'il lazim. Maka dan adalah yang aula. Al-aula tu isim fa'il huruf. Putih dia isim alif lam syahid. dari watan bin walidawa atau misalnya di ismi terbilang Terima. dengan jar, dengan dan tidak, Dan tanwin. tidak, Jari wat tanwin. dan tanwin dan tidak, dan al dan isnad adalah untuk isim terhasil isim. Terhasil perbezaan isim. Hasal tamyiz al-ismi. Mumtaz. So, di isim-isim apa? Isim tafdhil terjemahan apa? Alif. Terlebih aula. Maka adalah terlebih aula adalah berkata ia sekali dan sekali. Ia siapa? Ia syarif. Aywa. Dan sekalipun adalah ia awal dan arwah daripada sebagian daripada apa yang dimakan akan dagingnya. Jadi terlebih aula bahawa berkata ia syarif. Dan sekalipun adalah ia awal dan arwah itu sebagian daripada yang dimakan akan dagingnya. Aywa. Kerana sejak daripadanya awal dan arwah daripada awal dan arwah. Kullan dan kerana lianna kerana bahawa sungguhnya setiap daripada kencing-kencing dan tahi-tahi Kerana
setiap daripada kecil dan tarik adalah jamak. Itu adalah jamak. hmm. Kan tetapi bermula syarih itu menjadikan dia menjadikan bermula syarih itu betul. Sebab dia mubtada jumlah. Selepas lagi jumlah. Menjadikan dia syarih itu akan kencing-kencing akan satu isim dan menjadikan ia syarih itu akan tahid-tahid akan satu isim. Satu isim betul tak terima tu? Sebagai mumtaz. Satu isim yang lain. Mana syahid dia? Sambung. أيوة ثم من القواعد المشتهرة إذا أتى النكرة المكررة غير واحد يعرف ثاني توافق كذا المعرفان. Okey. Sambung. Maka adalah kedua itu maka bermula kedua itu mana yang kedua? Maka bermula tasniyah itu. Maka bermula tasniyah itu sabit dengan iktibar. Aywa. Ataupun adalah ia, boleh juga sabit ia. Sabit dia dengan iktibar adalah keduanya sebagai dua isim. Adalah dua isim. Aywa, adalah sebab khabar kaun menempati makna khabar mubtada. Seterjemahnya sama. Kan? Cuma dia nasikh. Okey. Mumtaz, Allah fiik. Duduk. Last. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bihi wa bikum fi darain amin. Qawluhu wajibun ay la fawran illam ya'sid at-tanjisi ka'an asabahu bila qasdin walau min mughalladhin khilafan liz-Zarkashi aw min nahwi qasdin aw min nahwi fasdin aw wad'i mustahadatin walau fi hali jaryan ad-dami aw labisa thawban bin mutanajjisan فعرف فيه فلا يجب غسل ذلك فورا بل عند إرادة نقض الصلاة بس. Okey. Siap. Terima. Dan bermula katanya syarih wajib itu. Dan bermula kata syarih akan wajib itu akan. Sebab dia maqulul qaul, masuk ala maqulul qaul, terjemahkan. Dan bermula katanya syarih itu akan lafaz wajib. Aywa. Iaitu la fawran, tidak serta-merta. La fawran. I'rab dia apa? La fawran. La tu isim yang huruf. La huruf. Syahid dalam mata alfiah huruf. ومن حرفه هل وفي ولم فعل المضارع جدير كيشاء. ممتاز. Terima. Dan selain keduanya isim dengan fi'il adalah huruf. Kata seperti lafaz hal siwa man harfu hal wa fi walam dan lafaz fi dan lafaz lam. Fi'il mudhari'un dan bermula lafaz fi'il mudhari' bermula fi'il mudhari'un jadi lam kayasham mengiringi dia fi'il mudhari' jadi lafaz lam dan seperti yasham. Aywa, mumtaz. Allah fiik. Okey, so la tu huruf, dia huruf nafi. Huruf nafi. Jadi fauran apa? Itu dah dia. Jawapan apa? Ada dalam nahwu ke itu dah dia. Hal. Nampak? Tentang kita belajar jawab hal, dia jawab hal. Betul ke? Cuba bicara hal.
Siapa jawapannya? Khabar lah salimna ya. Apa? Mana datang tuan zaman? Salimna ya. Baru saja kita baru jumpa misal macam ni, Syahid macam ni dalam Alfiah. Baru semalam. Kita semalam nak kelas lebih. Istisna pula. La fauran. Awak tak ada hal. Bukan hal tu. Dia buat hal. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh ghaira fauran? Dia nak terangkan hal apa? Fil faur. Fil faur boleh kan? Apa? Fil faur. Apa yang dia? Cuba apa Naik mafhum betul tak? Naik mafhum betul tak? La fauran, anda tak tanya fauran, anda tanya la fauran. Tajibun. Oh badal. Badal Bisa dapat air. Zahir dia ya. Tapi tak. Mana mudal minhu? Wajib itu ialah la fauran ke? La fauran ialah wajib ke? Nampak? Jangan main ni. Wajib. Tapi bukan fauran. Baru dalam Alfiah kita jumpa contoh macam ni. La fauran. Na'at mana-mana dia? Air. Kalau air ni maksudnya lepas air kan kita Arab badal atau apa bayan. Sekarang ni mana mujad minhunya? Wajib. Adakah wajib tu la fauran? Adakah la fauran wajib? Habis tu apa badal ba'du min al-qul? Badal istiman. Mansub nazar fi cepat. Baru dia jumpa. Apa? Kenapa batu pula? Mana batu balik? Oh, yang ada tadi tu. Tadi tu. Aywa, ma'tuf ala ma'tuf alaihi mahzuf. Takdir macam mana? Qawlu wajibun muakharan la fawran ataupun qawlu wajibun ta'khiran la fawran. Barulah kena lawan dia. Nampak? Apa syahid dalam syahid itu? Buka lah dalam bab istisna itu. Dia punya syahid itu. Maksudnya bukan syahid ni, maksudnya dia punya maudhi' yang sama dengan dia. Tu, wansib li ta'khirin. Bukan. Aywa, wa in tukarrar la li tawkidin tu. Tak, itu syahid dia. Iaitu la li tawkidin. Itu ma'tuf ala ma'tuf alaih mahzuf. Aywa. Sambung, terima. Iaitu tidak wajib serta merta. Aywa, barulah la wajiban fauriyan. Kalau i'rab fauran saja ya, dia itu ialah naib mutlak. Illam ya'si bitanjisi, sekiranya tidak berdosa ia dengan menajiskan. Dengan menajiskan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan menajiskan? Dengan mengenakan najis. Apa? Ka'an asabahu bila qasdi, seperti bahawasanya menimpa akannya tanpa apa yang menimpa? Najis. Aywa. Tanpa qasad. Tanpa sebarang qasad. Sebab apa? Nakirah fi siyaqil umum fi siyaqil nafi tufilul umum. Walau min mughalladhi, walaupun daripada najis yang berat. Min mughalladhin, jar majrur mana muta'arrad dia? Saya kata nak tanya 20 baik je. Yalah kan ada tanya ta'alluq tu. Min mughalladhin, sallimna ya Rabb. Ada law fasil.
Oh, kana. Ha? Mana kana? Langsung. Dia dapat semua ini jadi khabar kepada isim dan kana. Aywa. Jar majrur ta'alluq pada satu mahzuf. Mahzuf itu jadi khabar bagi isim beserta kana yang dimahzufkan. Mana syahid? ممتاز ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر أي ولو كان تقدير apa? Walau kana النجس min كائنا من مغلظ تمام khilafan lisarkashi. hal keadaan Hal keadaan bersalahan dengan az-Zarkashi. Au min nahwi faslin. Ataupun daripada nahwi faslin. seumpama wasat atau wasat bidarah Aminarah. Au waqti mustahadatin, ataupun bersetubuh dengan wanita yang akan wanita yang mustahadah. Walau fi hali jaryanid dam, walaupun pada keadaan darah itu mengalir akan darah, oleh darah. Waqad jarayan kepada dam yang berwazan masdar kepada fa'il. Au labisa thawban, Mana maksud hari? au labisa thawban. Ni waqti mustahadah. Waqti mustahadah itu isim. Kenapa baca labisan? Tuan silap. Au labsi thawban. Betul lah, labisa. Labisan? Mana maksud hari? Maksud alaihi. Mana maksud hari? Ka'an asabahu. Ka'an asabahu. Jumlah. Walau fi hal. Betul. Ka'an asabahu. Betul. Okey. Maksud hari adalah ka'an asabahu. Atau ka'an labitha thawban mutanajjisan. Apa? Au labisa thawban mutanajjisan, ataupun seperti memakai ia akan pakaian. Ia siapa? Ia Siapa fa'il? Labis. labis. Fa'il kat sini mafhum daripada siap. Ataupun berpakai ia labis akan pakaian yang bernajis, yang menjadi najis. Fa'araqa. Dan isim fi'il apa? Araqa. Fi'il apa? Fi'il madhi. Syahid fi'il madhi. Wa madhiyal af'ali bitamyiz wasim wa fi'il al-amri al-mutaqaddim. Semua. Wa madhiyal af'ali, dan fi'il madhi, dan bermula Mana bermula wa madhiya. dan Macam dia berwala wa madhiya al-af'ali bil tabis wasin. wa madhiyal af'ali bitamyiz wasim. Wa madhiyal af'ali bitamyiz Mis madhiya al-af'ali. dan bezakanlah madhiyal af'al madhiyal af'ali bitamyiz wasim, dan bezakanlah madhiya al-af'al dan bezakanlah akan fi'il madhi dengan ta, mis wasim dan dan sim. sim apa sim? Sikat.
Tandakanlah. Dan tandakanlah. Oh, dia nak kali kita mesti walau ni apa kan? Mama dia tak kali kita mesti walau ni fi'l al-amri in amrun muhim. Apa jadi? Walau ni fi'l al-amri. Walau ni fi'l dan amri Dan dengan nun. Bagi fi'il amr. In amrun fuhim. Sekiranya amr itu difahami. Sekira difahami akan amal. Sekiranya difahami akan amal. Kena berlatih banyak. Sebab tu kalau tak berlatih, tapi insyaAllah jangan masa macam tak perfect lah. Kali pertama try, biasalah. Okay, janganlah kali pertama tu anggap tak bagus lah. Okay, baik, sambung. Dan berpeluh Sebelum tu araqa, dia wazan apa? Dia wazan fa'ila yaf'al. Ariqa ya'rabu. Tak buka kamu betul. Tak buka kamu semua juga. Dia min babi ta'iba yat'amu. Baru nak buka. Bon. Fa'arifa dan berpeluh ia. Siapa ia? Orang yang berpeluh. Orang yang perlu, orang yang pakai baju lah. Okey. Kemudian Fihi pada dia pakaiannya dia tahu itu. aywa. Fala yajibu maka tiada wajib ke atas fala yajibu maka tidak wajib ghusla fala yajibu ghuslu maka tidak wajib membasuh ladika itu akannya akan demikian itu fauran secara serta-merta Dengan serta-merta. Yani wujuban fawriyan. Bal bahkan inda iradati nahwi salati ketika hendak Hendak irada isim fi'il. irada isim Apa bukti isim? qabulu hujab Syahid. الجر والتنوين والنداء وأل مسند باسم تمييز حصل. Aywa. Dia isim apa? Isim Dia masdar. masdar. Dia masdar. Masdar daripada fi'il apa? Irada. Fi'il apa? Arada. Aywa, tasrif. Arada sulasi ke rubai? Arada sulasi. Mazid ke mujarrad? Masih Berapa huruf? Satu huruf ada berapa huruf? Saya tak pernah hafal Ustaz. Tak dapat. Kenapa? Sebab saya tak pernah belajar Ustaz. Tak belajar ilmu terminal. Tak pernah. Ini belajar. Okey. Dia buat Arif. 3. Bab pertama. Bab kedua. Bab ketiga. Das. Okey. Tasrif arada. Muradun. Okey. Fadal. Duduk. Mumtaz. Barakallahu fiik. Okey. Cukup sampai itu. Jadi tengok ini ada beberapa mulahadzah daripada anak. Pertama sekali anak nak ucap tahniah kepada semua kerana daripada semua yang baca tu anak boleh katakan 70% melakukan mutara'ah. Cuma anak tak kata mutara'ah yang baik. Melakukan mutara'ah nampak anak boleh tahu. Dan antum sendiri boleh tahu orang yang baca tu dia melakukan mutara'ah ke tidak, mutara'ah yang baik ke tidak. So daripada soalan tadi antum dah tengok dah macam mana bentuk soalan anak. Anak akan fokus kepada 20 baik setiap pertemuan. Okey, iaitu 20 baik. Cuma soalan-soalan basic anak bertanya lah. Tasrif,
Muta'allaq yang kita belajar. Kalau tak belajar tak boleh macam tadi, tak belajar.